Selamat datang ke penerangan kali ini. Kita terus masuk topik ya. Pernah tak terfikir ada satu kuasa tersembunyi yang tengah kacau duit dalam akaun bank kita sekarang ni? Hari ni kita nak bongkarkan rahsia tu. Dan yang paling penting, macam mana kita nak ambil alih semula kawalan untuk masa depan kewangan kita. Jom kita mula. Anda mungkin rasa, alah, duit aku selamat je dalam bank tu. Selama ni pun kita selalu diajar macam tu kan? Simpan je kat bank, selamat. Tapi, mari kita cabar sikit andaian tu. Sebenarnya, di sebalik tabir, ada sesuatu yang berlaku secara diam-diam kat duit kita tu, walaupun kita tak sentuh langsung. Kenalkan, pencuri senyap kita, inflasi. Ini adalah satu kuasa makroekonomi yang senyap-senyap telan nilai sebenar duit tunai kita setiap hari. Bahayanya inflasi ni sebab dia tak curi nombor dari penyata akaun bank kita. Nombor baki tu nampak sama je, tapi sebaliknya, dia curi kuasa beli kita. Cuba bayangkan macam ni nak bagi nampak lagi jelas. Katakanlah kita ada jumlah asas sebanyak RM10,000. Duit ni kita biar je kat dalam akaun simpanan biasa, tak usik langsung. Atas kertas, hari demi hari, bulan demi bulan, nombor RM10,000 tu memang akan kekal statik kat situ. Tapi realitinya macam mana? Disebabkan harga barang harian makin naik, sementara duit terbiar kita tu langsung tak berkembang, RM10,000 yang sama tu mungkin hanya akan terasa macam RM7,000 je pada masa akan datang. Cuba ingat balik harga sebungkus nasi lemak atau teh tarik 10 tahun lepas berbanding sekarang. Jauh beza kan? Duit kita perlahan-lahan hilang nilai sementara ia cuma duduk diam kat situ. Realiti yang mengejutkan ni bawa kita kepada satu soalan penting yang kita kena tanya pada diri sendiri sekarang juga. Ini tentang apa yang duit kita tengah buat waktu ni. Adakah kita sekadar biarkan duit kita tu tidur nyenyak atau kita paksa dia bekerja untuk kita? Sekarang, cuba tengok perbandingan ni. Memang ketara perbezaannya. Duit tidur ni, bila kita biar je dia kat situ, dia perlahan-lahan akan jadi mangsa kerugian senyap akibat inflasi. Sebaliknya, duit bekerja pula adalah duit yang kita laburkan secara konsisten. Inilah yang buka peluang kepada potensi pertumbuhan jangka panjang. Nak ubah kerugian senyap ni jadi potensi pertumbuhan sebenarnya sangat mudah, langsung tak rumit. Rahsianya terletak pada falsafah 3 langkah asas ni. Langkah pertama, mula dengan jumlah kecil dulu. Langkah kedua, kena kekal konsisten dari semasa ke semasa. Dan langkah ketiga, biar je kuasa compound tu buat kerja dia. Maksudnya, untung anda tu akan hasilkan lebih banyak untung lagi untuk anda. Ibarat bola salji yang bergolek. Makin lama, makin besar. Salah satu cara paling praktikal nak jalankan strategi duit bekerja ni tanpa perlu kita stres belek pasaran setiap masa adalah melalui platform pelaburan automatik macam aplikasi Wahid. Dengan platform macam ni, kita boleh melabur secara berkala dengan sangat-sangat mudah. Apa sebenarnya yang ditawarkan? Secara ringkasnya, ia bantu penyimpan biasa macam kita ni untuk bina konsistensi. Platform ni dah siap sediakan portfolio yang pelbagai. Semuanya patuh syariah atau halal dan melabur ke dalam dana berstruktur global. Semuanya digabungkan khas untuk bantu kita capai matlamat jangka panjang. Dan pendedahan global dia tu yang paling menarik. Bayangkan, bila anda labur, secara automatik anda dapat pendedahan kepada syarikat gergasi teknologi dunia macam Apple, Microsoft, Google dan Tesla. Semuanya dah dihimpunkan cantik-cantik dalam satu strategi pelaburan jangka panjang. Kenapa ramai sangat suka pendekatan ni? Sebab utamanya, anda dah tak payah pening kepala nak periksa carta atau graf setiap hari. Memang sangat mudah untuk orang yang baru nak mula. Ia tolong jadikan disiplin melabur tu automatik, jadi kita boleh fokus je pada minda pertumbuhan jangka panjang, sambil tu dapat peluang pendedahan global dari satu aplikasi je. Jadi, poin yang paling kritikal kita kena ingat kat sini ialah konsistensi. Rahsia sebenar nak bina kekayaan ni bukannya dengan cuba menekan masa pasaran atau timing the market. Bina kekayaan yang berjaya ni selalunya tentang rutin yang nampak bosan tapi konsisten berbanding kita kejar untung pantas. Sebab tu ramai yang pilih untuk buat auto debit setiap bulan. Kalau anda rasa falsafah ni ngam dengan anda dan nak mula praktikan, ada satu cara pantas untuk mula bertindak hari ini. Ada ganjaran rujukan terhad yang boleh mudahkan langkah pertama anda. Nak tahu apa dia? Anda layak untuk tebus bonus percuma bernilai RM20. Ini kira insentif yang cukup menariklah untuk terus mulakan perjalanan pelaburan automatik anda sekarang juga.
Jom tengok langkah demi langkah untuk layakkan diri dapat bonus ni. Senang je. Pertama, muat turun aplikasi dan daftar guna kod MOHISM487. Kedua, buat deposit sekurang-kurangnya RM300 dalam mana-mana dana pilihan anda. Dan ketiga, ni paling penting, biar je duit tu dalam tu dan jangan buat pengeluaran langsung selama tempoh 30 hari. Tapi, nanti dulu, sebelum kita nak terjun ke dunia pelaburan ni, kita kena semak realiti sikit. Kita kena jadi objektif. Ingat ya, pasaran kewangan ni sentiasa datang dengan risikonya yang tersendiri. Benda paling penting anda kena hadam ialah pelaburan ni ada pasang surutnya. Boleh naik, boleh turun. Keuntungan sama sekali tak dijamin. Pasaran akan sentiasa berubah. Sebab tu disiplin jangka panjang sentiasa jauh lebih penting daripada panik tengok harga pasaran jangka pendek. Kuncinya, sentiasa buat keputusan berdasarkan kajian anda sendiri dan tahap keselesaan risiko peribadi anda. Penerangan kita hari ni bukan nak ajar cara cepat kaya tau. Langsung tak. Fokus kita sepenuhnya adalah nak bina tabiat keuangan yang automatik dan bertanggungjawab. Maklumat utama dia adalah untuk lindungi duit kita dalam jangka panjang daripada dihakis senyap-senyap oleh inflasi. Sambil kita melabuh tirai penerangan ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Jangan biarkan inflasi curi nilai duit tu. Cuba fikir, apa tabiat khusus yang anda mula bina hari ni untuk pastikan duit anda tu betul-betul bekerja untuk masa depan anda? Fikir-fikirkanlah ya. Terima kasih sebab luangkan masa bersama penerangan ni dan teruskan perkasa ilmu kewangan anda.